Syah, sampai pun. Cheers, Bey. Nampak macam sedih je, apa hal tu? Tak ada, teringat dulu waktu first time saya datang sini. Dingin nak kedai macam ni. Patutlah kau minta aku tengok-tengok kan. Kebetulan, dalam listing hari tu. Aku dah jumpa owner lama kedai ni. Tak mampu nak bayar overhead, bungkus. Tapi bagus tempat ni sebenarnya. Lokasi dia menarik, dalaman dia pun spacious. Apa kau senyum pula? Tak ada, Cik Azmi. Maknanya, inilah Brew Cafe tu nanti. Tengok. Aku boleh bawa kau pergi lebih jauh lagi. Jadi kalau saya settle semua hutang tu, Brew Cafe ni nanti akan jadi saya punya lah. Tu kita bincang kemudian lah. Yang penting sekarang ni, kau bayar dulu deposit kedai ni. Tempat ni hotspot. Ramai yang nak. Oh, dah cepat. Ya, Sim. saya bayar. Cepat tu. Sikit lagi, Syah. Sikit lagi akan tercapai cita-cita kau. Ma? Datuk tak jadi jual Mas Hari. Sebab tu, tahu tak? But anyways, it's not your fault. Semua salah Ma. Ma, I'm sorry. Salah Hani juga. Hani tak patut pun buat macam tu. Tapi Ma, Hani rasa macam Ma mesti malukan dengan Hani. Mana dia? Tak adalah Ma, sebab setiap kali jumpa orang je nak kena reka cerita pasal Hani. Yang Hani ni nak study overseas lah apalah. Selalu nak wujudkan this version of me untuk fitkan image Ma dengan Pa. Okey, Hani nak buat apa sebenarnya? Tak tahu lagi lah. I'll figure it out. Tapi Ma, please lah support my decisions. Macam mana Mama nak support kalau Hani asyik pilih jalan yang salah je? Ma, you know what? Kita orang akan buka kedai baru tau. And now my partners tengah cari location baru juga. Betul ni, you nak serius dalam coffee business, Yes. Right. Nanti kita buat open house untuk bisnes partner Papa. Maybe Bro boleh serve coffee. Tapi Ma tak rasa malu ke anak Ma jual kopi tepi jalan je? Tapi jalan apa? Nanti ada kedai kan? Sorry lambat. Enjoy. Thank you. Hani. Ya. Event yang you cakap tu, dia macam kenduri ke apa? Ya. Why? You macam tak suka je? Bukan tak suka. Tapi event macam tu kan kita dah biasa buat dah.
Lagi pula tu kan dan family you. Family you kan kayangan. Okay, so? Oh, so okay je. I buat pun for my mum lah. I nak tunjuk kat dia yang Brunei is the right decision for me. You dah beli tiket untuk dia pergi Beijing kot. Okey lah tu. Itu pun sebab dia nak visit adik dia. Dan I buat pun sebab I nak jadi anak soleha. Alah. Welcome to bro. Jan! Hey! Kopi satu. Siap. Kau belanja? Boleh. Macam mana Jan? Semua okey ke? Family? Pia? Bini kau? Bini kau? Pia okey, alhamdulillah. Kau sampai sekarang kau tak ingat pun nama bini aku kan? Sorry lah. Jangan jumpa dia. Jan. Ada good news tau. Cik Azmi, dia dah dapatkan kita satu lot kedai untuk bro ni. Ya. Nanti kita orang dapat tempat yang elok sikit lah. At least tak payahlah kerja kat bawah panas ni. Jadi aku rasa aku memerlukan lebih ramai staff. Kau? Tak nak join balik dengan bro ke? Bukan staff tau. Partner. Tak tahu lah Syah. Alah Jan. Jom balik. Jan, kalau you tak nak, apa kata you join us for this one job? Kenduri kat rumah I? Catering. Ya. Alah, job sehari je, berapa jam je. Nak? Boleh lah. Tapi kali ni je. Tak semestinya aku patah balik tau. Tak kisahlah. Ajan is back! Ajar ni semua! Siapa mak ayah dia ni? YB ke? Bukanlah orang bisnes. Tapi ni tak ada cakap banyak sangat pasal dia orang. Kau pun jangan tanya banyak sangat. Dia tak suka. Kenapa pula tak suka? Tak tahu. Segan kot. Segan. Ada kontroversi ke? Bukanlah. Segan sebab dia anak orang kaya. Lah, dah kenapa pula? Manalah aku tahu. Kau boleh tak jangan sibuk hal orang? Dan sini, aku nak tunjuk kau. Apa? Ni. Sekejap, Woohoo! Ui, baru. Yang lama? Jual lah. Jual. Ha. Bila kau angkat ni? Semalam. Semalam. Cuba tengok ni. See-through. Duduk belah. Canggih. Tapi ni kira rumah mak mertua kau kan? Setan lah dia ni. Orang tengah sembang pasal mesin ni. Yelah. Jom angkat. Ui! Berat. Beratnya. Kenapa kau beli benda berat? Korang? Kenalkan, these are my partners. Syah, Ajan. Hai, Assalamualaikum, Puan Sri. Waalaikumsalam. Panggil aunty je. Dulu belajar kat mana? Saya dekat Universiti Awang, Engineering. Ya. Kerja elok lah, ya? Sorry aunty busy sikit hari ni. Nanti jangan duduk kat sini je, mingle around, okay? Sorry, my mum memang akan tanya study dekat mana. Sebab dia nak tahu orang tu family brother ke tak. Nasib baiklah kau tak cakap yang kau pernah repeat send 3 kali. Setan ada ni, diam lah. Yo! Nampak? Kalau nak bisnes maju, mesin pun kena maju lah. Mesin lama mana? Train. Wait, this is new. Syah, I tak tahulah nak guna. You tahu tak? Senang je guna mesin ni. Syah, before you bring it in the job, make sure lah you test dulu, biasakan dulu. Ni kenapa you tak bagi tahu awal-awal? Lek. Jangan panik. I tahu guna mesin ni. Sama je macam guna yang mesin lama tu. Syah, kalau you nak I buat kerja elok-elok, I kena guna mesin yang I dah biasa guna. Ni
Tak tahulah. Malu depan my mom. Tapi nak malu lah. Senang je benda ni. Tengok ni. Dah on. Kasih dia warm up dulu. Tak bunyi pun. Adalah. Kau dengar kan? Ada, boleh nampak tu. Air tu pergi tu. Ha. Ha. Tak apa. Ni abang. Lampu tu. Dia dah buka. Dah on. Kasih dia panas dulu. Warm up. Okay? Come back later lah. Jan. Memang lampu dia blinking ke, Jan? Ya kot. Aku bagi tahu kau je. Takkanlah orang tu tak ada brief kau apa-apa. Adik, meja ni letak sana lah. Letak sana Lepas tu kursi tu, bantal tu ikat elok-elok tau. Ikat kemas-kemas. Ma, Ya. Aunty Zara bagi tahu next Monday free. So, Ma bolehlah tinggal rumah dia. Ma jadi pergi Shanghai kan? Jadilah. Right, I book your tickets now. Alright. Can do. Berapa? So, okay lah. Hani belanja. Boleh afford ke ni? Boleh, Ma. Don't worry. Hani. Syah tu okey ke? What do you mean okay? Ma pandai baca orang. Tak adalah Ma tengok dia macam tak berapa lah. Ma baru jumpa dia tak sampai seminit pun Ma dah judge dia macam-macam. Come on lah. Alright. Hani dah share dah flight ticket dekat Ma. So nanti Ma check lah. Alright. Okay. Thank you. You're welcome. Hani masuk dulu. Hani ada kerja sikit. Okay. Adik. Sini balik lah. Air ni dah habis masuk dah dalam tank ni, Syah. Itulah. Tak pernah panas lagi ni. Kenapa Dia lambat sangat ke memang jenis macam tu? Aku tak tahulah. Mungkin lah kot. Aduh. Apa hal ni? Dah okey ke belum? Belum panas lagi. Sekejap lagi kot. Teruk sangat gayanya tu. Habis licin duit I belanja my mom pergi Shanghai. Alamak. Berapa banyak habis? 11K. 11,000? Apa dibuat dengan 11,000 tu? Business class biasalah. So, you macam mana? Ada duit lagi tak? Adalah sikit but tunggu gaji baru boleh. Gaji? Ni pasal gaji tu sebenarnya I nak bagi tahu Ayu yang I dah pakai untuk bayar Encik Azmi untuk deposit kedai baru yang kita buka tu. Tak, sebab dia rush I. Kalau tak, kita terlepas kedai tu nanti. And you tak bagi tahu I? Sebab I tengah cari masa yang sesuai lah ni. Guys, macam ni lah. Aku rasa aku kena pergi ambil tu sekejap untuk nak buka mesin tu. Jadi korang chill-chill je, okey? Hani, memang I plan nak bagi tahu dengan you, tapi lepas habis event ni lah. Tapi itulah. Sorry. Alah, Hani. You nak risau apa? You kan anak orang kaya. You can't be serious. Hani. Waduh. Hani. Belah. Ya, I silap. Sebab I tak bagi tahu you awal. You langsung tak respect I kan? Mana ada? Mana ada you cakap? Ya, I guna duit you dulu sebab I kena bertindak cepat lah ni. You ingat I boleh hidup tanpa gaji sebab I anak orang kaya, is it? Senang minta duit from my parents. Why not? Kenapa pilih jalan susah sedangkan ada jalan senang? Sebab I ada prinsip, Syah. Something that you takkan faham lah. Tak faham? Oh, ini prinsip you?
Orang kaya yang pura-pura susah, orang hidup struggle, berdikari. You dapat apa? You tahu tak? You banyak sangat advantage. Advantage yang boleh tolong diri you, yang boleh tolong diri I. Banyak sangat sokongan. I ni yang tak bernasib baik. Hidup susah. Yang banyak sangat masalah. Masalah dengan Cik Azmi, masalah dengan abang I sendiri. Banyak tentangan, tahu tak? Syah, hidup you banyak tentangan bukan sebab nasib you kurang baik tau. Tapi perangai you macam... Hani. Kau buat apa ni, Jan? Hui, mesin ni memang problem lah, Syah. Apa yang kau buat ni? Yelah, tadi kan air tu tak panas-panas kan. Jadi memang mesin ni problem. Aku repair ni. Lepas tu, ni lampu ni pula tak menyala. Lampu pula tak menyala? Lampu power ni kan tak menyala dah sekarang ni. Aduh, Jan, apa kau buat ni? Janganlah mesin ni, Jan. Syah, aku repair ni. Kau tengok ni. Aku dah repair dah ni. Tak payah usik lah, bodoh. Rosak! Apa aku nak tengking aku pula ni? Jan, kau buat apa sampai kau buka mesin ni? Aku nak repair lah. Kan kita dah nak start dah. Kau ni, kau bergaduh dengan ni, kau jangan nak lepaskan aku pula. Repair kepala otak kau. Rosak, Jan. Wey! Kau apa hal lah? Aku repair benda ni, kau beli benda ni. Ini semua masalah daripada kau. Dah tak tanya kita orang. Lepas tu kau guna duit gaji Ani. Kau ni memang sial lah. Diam! Jan. Jan. Jan?